Pernah tak anda bayangkan yang satu bilik darjah boleh muat betul-betul dalam poket anda? Hari ini, kita akan patah balik ke masa lalu. Kita akan tengok macam mana pembelajaran dalam talian ni berevolusi. Daripada satu idea yang agak pelik dulu, sampailah jadi satu benda yang sangat penting dalam hidup kita sekarang. Jom kita selami revolusi yang dah ubah landscape pendidikan ni selamanya. Okey, jom kita mulakan kembara masa kita. Kita pergi balik ke tahun 1995. Masa tu, internet pun masih baru lagi kan. Tiba-tiba, boom! Web City muncul. Inilah percikan api yang pertama sekali. Ia bagi peluang kepada pensyarah untuk buat kursus online tanpa perlu jadi pakar IT. Lepas tu, bila Blackboard ambil alih pada tahun 2006, segalanya jadi lagi besar. Tapi, lonjakan paling besar semestinya tahun 2020. Pandemik tu macam tekan butang fast forward untuk kita semua. Pembelajaran dalam talian terus bertukar daripada satu pilihan kepada satu kemestian di seluruh dunia. Hampir dalam sekelip mata je. Dan loncakan inilah yang bawa kita betul-betul ke tengah-tengah revolusi pendidikan digital. Benda ni bukan lagi pasal kelas tambahan atau satu eksperimen. Tak, ia dah jadi tulang belakang sebahagian daripada teras sistem pendidikan moden kita. Cuba bayangkan macam ni, bila sekolah-sekolah di seluruh dunia terpaksa ditutup, apa yang jadi penyelamat? Teknologi digital. Ia jadi macam talian hayat yang pastikan pembelajaran tak berhenti. Peralihan ni, ia bukan sesuatu yang dirancang. Ia satu keadaan yang memaksa kita semua untuk fikir balik cara kita mengajar dan belajar. Ia menjadikan pembelajaran dalam talian satu kemestian mutlak. Okey, kita dah sebut banyak kali dah perkataan pembelajaran dalam talian. Tapi, apa sebenarnya benda tu? Adakah ia cuma pasal tengok video pensyarah bercakap? Tak juga. Jom kita fahamkan betul-betul definisi dia dan kita tengok apa kuasa sebenar yang ada di sebaliknya. Inilah kuncinya. Definisi rasmi daripada OECD ni nampak ringkas tapi ia sangat padat. Maksudnya, bila-bila masa je teknologi digital jadi orang tengah antara anda dengan bahan belajar, itulah pembelajaran dalam talian. Jadi, ia lebih daripada sekadar video tau. Fikirkan pasal forum perbincangan yang aktif, projek kumpulan guna Google Docs ataupun makmal maya. Ia sebenarnya satu ekosistem pembelajaran yang lengkap. Jadi, apa sebenarnya kuasa yang kita dapat dari sini? Kuasa tu diberikan kepada anda, para pelajar. Anda ada otonomi. Maksudnya, anda boleh belajar ikut kelajuan sendiri. Anda boleh berhubung, berbincang, malah berdebat dengan pelajar dari negara lain. Anda boleh jadi lebih kreatif guna macam-macam alatan digital. Dan yang paling penting sekali, ilmu tu dah tak terkurung lagi dalam bilik darjah. Dan inilah rupa kuasa tu dalam dunia sebenar. Fikirkan tentang seorang ibu yang bekerja, seorang pekerja kedai yang ada waktu rehat tak menentu atau seorang pelajar yang tinggal jauh dari bandar. Bagi mereka, pembelajaran dalam talian ni bukan sekadar mudah. Ia mengubah hidup. Ia tawarkan fleksibiliti sebenar supaya pendidikan yang ikut jadual hidup anda, bukan sebaliknya. Jadi, macam mana semua ni disampaikan? Sebenarnya ada dua jalan utama yang anda boleh pilih. Dan pilihan anda ni boleh tentukan pengalaman belajar anda. Dua jalan tu ialah segera dan tak segera. Jom kita tengok. Konsep dia senang je sebenarnya. Kalau segera atau synchronous, ia macam anda masuk kelas live. Semua orang ada pada waktu yang sama, cuma depan skrin masing-masing. Manakala tak segera atau asynchronous, ia bagi anda kebebasan sepenuhnya. Nak belajar pukul 3 pagi ke, waktu rehat tengah hari ke, semuanya terpulang pada anda. Tapi setiap pilihan ada pro dan kontra dia kan? Macam dalam jadual ni. Mod segera bagi kita interaksi terus, rasa macam duduk sekali, tapi kita terikat dengan jadual. Mod tak segera pula bagi kebebasan mutlak. Tapi ia perlukan disiplin yang sangat tinggi. Anda kena jadi bos untuk diri sendiri. Jadi, anda jenis yang mana? Suka perbincangan live yang spontan atau perlukan masa untuk fikir dulu sebelum bagi respon? Tak ada yang betul atau salah, yang ada cuma apa yang sesuai untuk anda. Jadi, mana hala tuju kita lepas ni? Nampaknya jawapan dia bukanlah pilih antara segera atau tak segera. Masa depan pendidikan adalah tentang gabungan yang bijak. Ambil yang terbaik dari kedua-dua dunia. Dan di sinilah munculnya dua istilah popular, teradun dan hybrid. Ini soalan cepu emas ni. Ramai yang guna istilah teradun dengan hybrid ni macam benda yang sama. Tapi sebenarnya, ia sangat berbeza. Jom kita selesaikan kekeliruan ni sekali dan untuk selamanya. Okey, kita mulakan dengan pembelajaran teradun atau blended learning. Bayangkan ia macam resepi kek. Anda ada sebahagian bahan, iaitu aktiviti dalam talian, dan sebahagian lagi bahan, iaitu kelas bersemuka.
Kedua-dua bahagian ni wajib ada dan ia saling melengkapi antara satu sama lain untuk hasilkan kek pembelajaran yang paling sedap. Inilah perbezaan paling utama. Tengok betul-betul. Kalau teradun, ia gabungkan aktiviti yang berbeza pada waktu yang berbeza. Contohnya, anda buat latihan tata bahasa online di rumah, lepas tu datang kelas untuk praktis bercakap. Kalau hibrid pula, ia bagi anda pilihan untuk aktiviti yang sama pada waktu yang sama. Contohnya, kuliah jam 10 pagi, anda boleh pilih nak datang dewan kuliah atau join live guna Zoom. Nampak tak beza dia? Tujuan utama dia pun lain. Model teradun, tujuannya adalah untuk memperdalamkan lagi pemahaman. Kita guna kaedah terbaik untuk setiap jenis aktiviti. Manakala, model hybrid tujuannya lebih kepada accessibility. Nak pastikan semua orang dapat peluang untuk belajar tak kira di mana mereka berada. Satu, pasal kedalaman. Satu lagi, pasal capaian. Jadi pada penghujungnya, tak kisahlah segerak ke, tak segerak ke, teradun atau hybrid, semuanya menuju ke arah satu benda yang sama. Untuk bagi anda sebagai pelajar, lebih banyak fleksibiliti dan pilihan untuk anda reka sendiri perjalanan pembelajaran anda. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Yang ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk anda. Sekarang ni, bila bilik darjah dah ada dalam poket kita, bila ilmu dah ada di hujung jari, halangan terbesar bukan lagi soal beluang, tapi soal pilihan kita sendiri. Jadi, apa agaknya perkara baru yang anda nak belajar lepas ni? Dunia sedang menanti jawapan anda.